dan selamat hari Minggu kepada semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersama saya, Tracy, untuk menyampaikan beberapa info menarik yang akan dianjurkan oleh gereja kita. Jom beri perhatian pada info-info ini. Formulah untuk baptisan air kini sedang dibuka. Caranya mudah, sila imbas QR code di skrin atau klik pautan Google Form yang disediakan. Selepas borang dihantar, pihak admin gereja akan menghubungi anda untuk tindakan selanjutnya. Mari ambil langkah iman anda hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Hai Youth, ini adalah panggilan terakhir untuk anda. Pendaftaran bagi Youth Connect 2026 di Prodison kini masih dibuka dan akan berakhir sehingga akhir bulan Julai ini. Jangan lepaskan peluang emas untuk kita bertumbuh dalam rohani, membina hubungan yang kuat dan berseronok dalam komuniti yang positif. Masa dah suntuk, slot juga terhad. Imbas kod QR pada poster sekarang untuk mendaftar. Jumpa anda di Prodison. Swipe left, lepas tu, it's a match. Tapi betul ke dia yang tersayang? Mahu cari boyfriend, tapi terjumpa pula buaya friend. Ingatkan dah dapat girlfriend, rupa-rupanya gorilla friend. Soalannya, apakah sebenarnya hubungan yang benar? Jom temui jawapannya dalam sesi khas SMY yang dibuka kepada semua youth. Sesi ini akan diadakan pada 25 Julai pada hari Sabtu, jam 4 petang sehingga 5.30 petang bertempat di gereja kita SIB Citella Church, Kuala Lumpur. Sahkan kehadiran anda sekarang melalui pautan Google Form yang disediakan. Peserta SMY wajib hadir. Mana tahu boleh jumpa kenalan baru. Ada ayat yang mengatakan membangun hubungan dengan benar akan menghasilkan keluarga yang benar. Namun, bagaimanakah keadaan keluarga anda hari ini? Apakah nilai-nilai yang sedang anda taburkan di dalam rumah? Sesi khas SMY kini dibuka kepada semua pasangan suami isteri untuk menerokai erti sebenar hubungan yang benar. Temui kami pada 26 Julai ini pada hari Ahad jam 1.30 tengah hari sehingga 3 petang bertempat di gereja kita. Sertai kami tanpa bimbang kerana anak-anak anda akan dijaga dengan baik oleh pelayan gereja dan makan tengah hari ringan turut disediakan. Peringatan mesra, kehadiran adalah wajib bagi semua peserta SMY. Jangan lepaskan peluang ini untuk mengukuhkan ikatan perkahwinan anda. Daftar kehadiran anda sekarang melalui pautan Google Form yang disediakan. Dengan sukacitanya dijemput wanita-wanita yang dikasihi untuk hadir bersama dalam ibadah gabungan pelayanan wanita Zon 2 dan Zon 3 pada 26 Julai ini di SIBKL Bangunan Yin. Ibadah bermula pada jam 7 petang. Mari bersama-sama beribadah, mendengar dorongan visi pelayanan wanita pusat serta saling menguatkan dan membangun dalam Tuhan. Sampai jumpa nanti. Pernah tertanya-tanya tentang status keahlian atau profil pribadi anda di gereja? Kini lebih mudah dengan Church Center Apps. Melalui aplikasi ini, anda boleh mengemaskini atau menyemak profil pribadi anda pada bila-bila masa sahaja. Panduan ringkas cara penggunaannya akan kami kongsikan di grup WhatsApp komuniti gereja tidak lama lagi. Ada soalan atau perlukan bantuan, anda boleh menghubungi admin gereja untuk pertanyaan selanjutnya. Muat turun sekarang. Sekian saja info-info yang dapat saya kongsikan kepada anda untuk minggu ini. Untuk info-info yang lebih jelas, seperti biasa, anda boleh melawati Facebook Gereja SIB Citella Church Kuala Lumpur ataupun di grup WhatsApp Jemaat Gereja SIB Citella Church Kuala Lumpur. Jumpa anda di minggu hadapan. Selamat berhujung minggu. Tuhan Yesus memberkati.